Percuma bro, free. Ada ombak kenduri kena ambil lah. Okey sama. Percuma bang, ada ombak kenduri. Tak payah. Ada ombak kenduri kena. Free ya, free. Abang awak ayat jagung satu. Percuma. Okey baik, masih. Okey percuma bang. Ada ombak kenduri kena ambil lah. Okey sama. Okey bang, percuma bang. Free. Free. Ada ombak kenduri kena. Okey sama-sama. Percuma bang, free. Ada ombak kenduri. Abang dapat free lagi. Alhamdulillah. Cantik. Abang Pat, rezeki abang lagi hari ni. Arak. Kita semuanya kita tak boleh nak buat video panjang-panjang lah, sebab video panjang-panjang ni maklum saja dia makan memori kita. Jadi hanya sekadar itu saja kot. Kita boleh buat pembuktian lah, mengatakan yang kita dah laksanakan lah. Sekejap lagi baru kita buat apa untuk masjid ada satu balang. Sekejap lagi baru kita buat lah. Okey, kemarin tak ada. Okey, dia. Tunggu siap tu. Okey. Bang kita. Okey, tunggu siap tu. Sampai. Yang kita biar kita mana tu? Dia pula. Orang ada sembang ni. Okey. Meyak. Okey, cantik. Okey. Alright, cantik. Okey, cantik tu. Astagfirullahalazim. Okey, kemarin kita buka puasa di Pinang Golf Resort. Jadi tak ada lah kemarin tu. Jadi hari ni kita ada lah nak kawan-kawan semua. Dia berharap sangat ada orang duk tunggu. Gambar 40 dah. Saya tak main nasi kot. Nasi rasanya tak berhajat nasi lah. Pasal kita pun masak nasi hari ni. Cumanya kita pergi tengok nasi lupa. Kita pergi tengok nasi lupa. Ya Cik Muhammad Nur. Kita tengok nasi lupa hari ni. Kita usah nasi lah. Mendap tengok. Oh kurma. Oh tak mau nasi hari ni, nasi masak di rumah. Hari ni kita masak gulai ayam. Tak mau pembazir. Tu. Oh lama. Hari ni. Okey, untuk hari ni ya. Alhamdulillah. Untuk hari ni kita tunaikan sumbangan daripada sahabat TikTok yang dia pasal dia dah last lah. Dia habis dah, dia last. Jadi duit dia tu hak yang 500 tu hari ni kita last lah, pasal kita dah selesaikan. Jadi apa nama, kita buat ayat sebalang untuknya. Yang tu ayat last. Tapi tiba-tiba tadi tengah hari kawan top up lagi 100. Jadi yang tu kita akan buat untuk apa nama ni, untuk berbagi di tepi jalan lah, berbagi di gerai kita. Jadi untuk seorang lagi tu Maksu yang bagi untuk buat untuk masjid, insya-Allah esok kita buat. Lepas tu tadi pun ada sahabat yang bagi kita sebanyak, hari ni kita buat pun 200 dah. Okey, abang tu dia singgah dengan van dia tu, van apa, clean pot tu lah, nama pot tu lah, clean pot tu. CLE bukan clean, clean CLEAN bukan clean. Van clean tuan. Ni sahabat kita ni. Okey, dia bagi setengah 200. Lepas tu ada seorang kakak lagi, kita bagi 50. Okey, jadi kita dah settlekan lah untuk berbagi kepada apa nama, orang yang singgah tu. Okey, jadinya alhamdulillah tak berapa hari lagi ya kita nak raya, nak buat puasa pun, sumbangan puasa pun lagi Selasa, Rabu, Khamis. Kalau Khamis, kalau Jumaat tak cuti, Jumaat tak raya, kita sambung Jumaat. Jadi okey, itu saja. Terima kasih kepada penyumbang. Jangan lupa subscribe, follow and komen. Okey, channel abang. Okey, dan terima kasih kepada para penyumbang dan terima kasih kepada para penonton. Semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada yang sakit, semoga Allah angkatkan kesakitan dan digantikan dengan kesembuhan. Okey, terima kasih. Hanya itu saja. Abang ambil nasi ya. Okey, hanya itu saja. Ada insya-Allah kita buat lagi insya-Allah. Takat bulan puasa saja. Bulan puasa ni nak habis dah. Okey. Bye bye. Assalamualaikum. Saya apa?